Tuan-tuan, dah 4 bulan berlalu. Banjir besar yang melanda bumi Aceh pada hujung November 2025. Inilah, tuan-tuan boleh tengok keadaan kawasan persekitaran. Kami sekarang di Aceh Tamiang, di Kampung Tanjung Karang, dan penduduk kebanyakannya masih tak balik ke rumah lagi. Tuan-tuan boleh tengok dalam keadaan rumah yang masih tak ada bumbung, hancur. Jadi jauh daripada keselesaan. Dan alhamdulillah ada juga bantuan daripada sahabat-sahabat untuk bantu membina rumah sementara untuk mereka begini, dan insya-Allah semoga bermanfaat untuk mereka. Dan apa yang saya nak bawakan di sini, nak menyambut Aidilfitri kali ini memang pilulah. Jadi kita rakyat Malaysia yang diberi lebih rezeki oleh Allah SWT, sepakat sebarang-sebarang sikit, hadirkan sikit seruan kasih untuk mereka, agar paling tidak pun ada sikit wang untuk baju raya, wang untuk duit raya, yang bahkan kami salurkan kepada mereka menjelang Aidilfitri ini. InsyaAllah, yang terbaik buat semua rakyat Malaysia. Sila-sila bersama kami, Yayasan Amal Malaysia, Sirul Ala Barakatillah.